Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami, kru Lensa Wira IWIPSS SMKWJ akan melaporkan program Bazar Buku 2025 di Aeon Falim bagi tahun ini. Di sini, terdapat pelbagai buku termasuklah novel, buku bacaan kanak-kanak dan bahan bacaan untuk pendidikan. Betul itu. Selain itu, ada bengkel bercerita dan pertandingan cerita pendek untuk peserta menunjukkan bakat mereka. Pemenang akan menerima hadiah yang menarik. Tidak ketinggalan, ada kursus urutan kaki yang memberi peluang kepada pengunjung untuk belajar teknik yang membantu meredakan stres. Dan program bicara kita, cerita kita yang memberi ruang untuk berbincang sambil menikmati kopi. Jadi, jangan lepaskan peluang untuk datang ke Bazar Buku di Aeon Falim. Banyak aktiviti menarik menanti anda. Teruskan bersama kami untuk laporan lanjut. Adik, akak daripada SMK Wirajaya Kruti PSS. Akak nak tanya beberapa soalan, boleh? Sebelum tu, boleh perkenalkan diri? Saya Zahra dari Sekolah Pakatan Jaya. Nama saya Zahra Alisha daripada Sekolah SCG Pakatan Jaya. Nama saya Auni daripada SK Pakatan Jaya. Soalan akak, apa yang adik buku yang adik tengah cari? Buku novel kot. Novel juga. Novel dan komik. Itu saja, terima kasih. Appreciation. Assalamualaikum. Saya Umairah Isha daripada Kruti PSS. Boleh perkenalkan diri? Saya Abang Hos daripada Al-Qawi Bookshop. Saya nak tanya beberapa soalan, boleh? Boleh, silakan. Okay. Soalan pertama saya, apakah cara marketing untuk menarik pelanggan datang ke sini? Kalau Al-Qawi Bookshop ni, marketing utama kita adalah melalui social media, especially TikTok sebagai platform utama kita. So kita aktif lah dalam buat live, konten-konten yang menarik untuk remaja-remaja masa kini. Soalan kedua, apakah buku yang popular yang terlaris dijual di sini? Kalau buku paling popular dekat Al-Qawi Bookshop ni, antaranya buku terbitan under AHA Publication. Kita ada ZA yang sekarang sedang menjadi fenomena di TikTok. Kita ada yang soft cover, ada yang hard cover. Dan kita ada juga combo Mariposa milik Mikael yang korang boleh dapatkan secara fizikal di booth kita ataupun di TikTok kita. Terima kasih. Sama.
buku yang menarik di sini. Antaranya ialah Al-Qawi Bookshop, Mango Steamboat dan Farhis Cekal Central. Anda juga boleh bermain robotik, merasai dunia VR dan melihat batik secara live. Alhamdulillah, kita telah sampai ke penghujung episod hari ini. Semoga segala maklumat yang kami kongsikan dapat memberi manfaat dan inspirasi kepada anda semua. Betul tu. Terima kasih kerana terus setia bersama kami di episod kali ini. Dari lensa kami ke hati anda. Jangan